I dah buat content and I dah dengar video I and I really love how it sounds. Dulu I buat YouTube kan, I have this one and only microphone yang dia ada wire. It's kind of like very disturbing sebab wire tu dia akan langgar-langgar and dia akan bunyi krek 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 krek. Until I bought a new one, which is I tak sempat review pun. Dia punya tahap cepat gila bateri tu habis sampai I rasa is not worth it untuk I review dekat korang. I need to invest another microphone. Dekat TikTok je I beli. It cost me total RM56 termasuk cover. Dia ada kepala bulu-bulu ni, I dapat dua and I beli satu sahaja microphone. This is my first time trying brand Amigras. Paling best kalau you guys dah charge dia, next time nak charge microphone, just boh dia dekat dalam ni. Kalau korang tak nak ada sound luar background, bunyi aircon ke, bunyi ayam kokok ke, make sure ada dua warna biru dekat sini. I tak tahu nak sebut dia macam mana. Lepas tu kalau korang nak dia bergema, tekan 2 kali. I tak sure dia tengah bergema ke sekarang ni. Nanti kita tengok balik video. Kalau korang nak mute pula, tekan je 3 kali. 1, 2, 3. Ini adalah the original sound tanpa mikrofon. Dan kalau korang tengok video-video I sebelum ni, semuanya bunyi dia macam ni. Dengar bunyi aircon, dengar bunyi belakang dan sebagainya. This is my best investment sebab I suka sangat-sangat result dia.